Kalau hampa nak resepi biskut yang senang dan anti gagal, boleh cuba blackout cookies ni. Dalam ni memang penuh kacang dengan coklat chip. Resepi dia 250 gram butter, pure butter sedap, wangi. Lepas tu 150 gram brown sugar, 100 gram caster sugar dengan 1 teaspoon garam. Mix bagi sebati, tak payah sampai kembang. Next, masukkan 2 biji telur grade A tau. Kalau guna C ataupun D, hampa kena tambah lagi sebiji sebab nak cukupkan amount of liquid dia. Esen vanila 1 penutup kecil, 300 gram tepung gandum, 70 gram tepung jagung, 5 sudu dark cocoa powder, 2 sudu cocoa powder yang biasa tu, 1 teaspoon baking soda and baking powder. Bila dah mesra semua bahan ni, masukkan 1 cup coklat chip dengan badam cincang. Kalau kata apa nak lebih lagi coklat, nak lebih lagi badam, boleh letak je. Pasal apa aku kata cookies ni anti gagal? Sebab kita akan gunakan piping bag. So tak payahlah nak uli-uli, gelet bagi lepeh, ambil acuan, lepas tu tekak pula satu-satu. Tak payah, pening. Kita ni banyak benda nak kena buat. Urus anak, urus suami member. Cookies ni bakar api atas bawah. Suhu 160 dalam 15 ke 17 minit. Tengok oven masing-masing. Dah siap, ni lah rupa dia. Tak ada lah lawa mana, tapi lawa juga. Time bakar tu, bau butter dia wangi sangat. Hampa boleh try. Sampai bila nak hidang kuih raya tunjuk-tunjuk yang beli 5 balang 100 tu? Sekali-sekala buatlah sendiri.